Okey, jom kita bincang pasal AI. Tapi bukan setakat jadi pengguna biasa. Hari ini kita akan belajar macam mana nak jadi arkitek AI. Maksudnya, orang yang betul-betul pandai arahkan AI untuk dapat hasil yang wow, luar biasa. Setiap kali. Dah sedia? Jom. Mesti pernah rasa kan? Ada tanya soalan penting kat AI, harap dapat jawapan yang gempak. Tapi yang keluar tu alahai jawapan yang umum sangat, langsung tak membantu, kadang-kadang salah pula tu. Geram kan? Itulah masalah yang kita nak selesaikan hari ini. Sama-sama. Baiklah, kita kena mulakan dengan asas dulu. Nak jadi pakai AI ni, kita kena faham betul-betul apa benda AI ni sebenarnya. Dan lagi penting, kita kena tahu apa kelemahan dia. Sebab bila kita tahu apa yang AI tak boleh buat, barulah kita boleh gunakannya dengan betul-betul hebat. Okey, AI generatif ni jangan bayangkan ia macam robot yang cuma ikut arahan. Tak. Anggap ia macam rakan sepasukan yang kreatif. Dia bukan setakat buat kerja, dia mencipta. Dia boleh hasilkan teks, gambar atau audio yang 100% baru. Semuanya dari data yang dia dah belajar. Sebenarnya, AI ni ada kat mana-mana je. Selalunya dalam 3 bentuk. Yang pertama, yang berdikari, macam ChatGPT atau Gemini, yang kita boleh terus sembang dengannya. Kedua, yang bersepadu. Yang ni tersembunyi dalam apps yang kita guna hari-hari, macam dalam Canva atau Google Docs. Dan yang ketiga, yang tersuai. Yang ini memang dibina khas untuk kerja-kerja spesifik. Contohnya untuk kesan penipuan dalam bank. Sekarang kita masuk bab yang sangat-sangat penting. Kelemahan terbesar AI yang semua orang wajib tahu. Halusinasi AI. Bunyi macam pelik kan? Maksudnya, AI ni, dia boleh cipta fakta palsu. Dia reka cerita, tapi dia sampaikan dengan penuh yakin, seolah-olah benda tu betul. Inilah yang paling bahaya. Dan sebab itulah, ada satu peraturan paling utama. Ingat baik-baik, AI tu cuma alat. Anda tu bos. Anda lah yang kena pastikan semuanya betul. Jadi, jangan sesekali percaya 100% apa yang AI bagi. Kena semak fakta. Tanggungjawab tu dekat bahu kita. Okey, cupuk teori. Jom kita masuk bab praktikal pula. Macam mana kita nak suruh AI ni bagi betul-betul apa yang kita nak? Ada rahsianya. Satu formula mudah je, ada 3 bahagian, tapi percayalah, ia sangat berkuasa. Inilah formula magic tu. RTF. Senang je nak ingat. Role, Task, Format. R untuk role atau peranan. Kita bagi AI satu watak. Contohnya, anda seorang pakar pemasaran. Terus dia jadi lebih fokus. T untuk task atau tugasan. Arahan kita kena jelas. Tulis satu draft email promosi. F untuk format. Kita nak jawapan tu dalam bentuk apa? Jadual ke? Senarai poin? Perenggan? Nampak tak? Simple je. Okey, RTF tu dah jadi rangka yang kuat. Tapi ada satu lagi bahan rahsia yang akan buatkan hasil dia jadi luar biasa, iaitu konteks. Kita kena bagi tahu AI siapa pembaca kita. Nada perulusan tu nak formal ke atau santai, semua butiran ni penting. Inilah beza antara jawapan yang okey dengan jawapan yang wow, mantap. Baiklah, asas kita dah mantap. Sekarang, jom kita naik level. Kita akan tengok 2 teknik advance pula, khas untuk kerja-kerja yang lebih rumit. Kalau kuasai yang ni, memang anda akan nampak macam pro. Ada 2 teknik yang power. Pertama, prompt beberapa contoh. Cara ni senang je. Kita ajar AI dengan bagi contoh. Tunjuk kat dia 1-2 contoh hasil yang kita nak, nanti dia akan ikut format tu. Yang kedua pula, rantaian pemikiran. Untuk yang ni, kita suruh AI fikir selangkah demi selangkah dan tunjukkan jalan kerja dia. Teknik ni memang terbaik untuk selesaikan masalah yang perlukan logik atau pengiraan. Poin paling penting kat sini, ingat, anda adalah jambatan. Jambatan yang menghubungkan apa yang anda tahu dengan AI. Sebab AI tak tahu pun pasal budaya syarikat kita atau apa sebenarnya matlamat projek tu. Maklumat-maklumat tersirat ni, kitalah yang kena bagi. Barulah kita dapat elak jawapan umum dan dapat sesuatu yang betul-betul berguna. Bila kita dah ada kuasa macam ni, mestilah datang dengan tanggungjawab kan? Jadi jom kita bincang macam mana nak guna semua ilmu baru ni untuk jadi super produktif. Tapi pada masa yang sama, pastikan semua data kita selamat. Nak tahu cara paling cepat untuk jadi lebih produktif? 3 contoh. Pertama, ada laporan panjang berjela. Suruh je AI ringkaskan. Serta-merta siap. Kedua, kepala buntu tak ada idea. Minta AI tolong brainstorm. Dan ketiga, nak terjemah teks. AI sekarang boleh buat dengan lebih tepat ikut konteks, bukan terjemah sebiji-sebiji. Satu benda yang anda kena ingat, arahan pertama tu selalunya takkan sempurna. Jangan frust, jangan putus asa. Anggap je anda tengah berbual dengan AI. Perbaiki sikit-sikit, tambah info, ubah arahan. Proses ulang alik inilah yang akan bagi hasil paling padu.
Baiklah, yang ni tolong dengar betul-betul. Mungkin inilah amaran yang paling penting sekali. Jangan. Sama sekali masukkan maklumat sulit dalam AI awam. Maksud saya, jangan masukkan kata laluan, data pelanggan atau apa-apa rahsia syarikat. Kenapa? Sebab anggap je semua yang anda type tu boleh dibaca oleh orang lain. Ini soal keselamatan data, sangat serius. Jadi, kita dah kembali ke soalan asal. AI ni bukan lagi sesuatu yang misteri atau menakutkan. Ia cuma satu alat. Alat yang sangat berkuasa dan sekarang ia ada di tangan anda. Anda dah ada asasnya, formulanya dan teknik-tekniknya. Jadi persoalannya sekarang bukan lagi apa AI boleh buat, tapi apa yang anda akan bina dengannya. Pergilah, jadilah arkiteknya.